Daripada pandangan aku sebagai mekanik, semua gearbox lebih kurang sama je cara mechanical untuk di repairnya. Tapi cara tujuannya untuk repair tu, gearbox auto lagi best lah untuk repair. Dia lagi senang nak troubleshoot gearbox auto ni berbanding gearbox lain lah, DCT ke CVT ke. Untuk sekarang kita compare AT dengan CVT lah kan. Komponen dalam gearbox CVT lagi sikit lah berbanding dengan AT. AT lagi banyak speed dia, gear dia lagi banyak barang dia, clutch dia apa semua. Kalau ikutkan masa, tentunya CVT lagi cepat lah, dalam 4 jam semua dah siap lah sekali dengan basuh apa semua. AT kita kena kira dia punya clearance apa semua, setiap clutch, setiap stay plate kita kena kira lah, dengan baru dengan yang lama. Bagi aku senang atau susah itu subjektif lah, tetapi kalau yang mana lagi shock, aku pilih AT lah. Aku memang suka lah gearbox AT, lagi banyak kerja lagi aku suka. Kalau gearbox AT yang paling banyak rosaknya dia punya piston lah, ataupun o-ring dekat bahagian dekat dengan piston dia. Benda tu yang kawal pressure minyak lah. Mileage dah tinggi, benda tu keras lah, sebab benda tu ada jangka hayat dia. Kos untuk repair gearbox AT ni agak subjektif juga, sebab dia berbeza mengikut bengkel-bengkel lah. Ada yang bengkel yang murah, betul-betul murah, sebab dia hanya repair bahagian rosak saja. Tapi macam kita akan repair A to Z. Part-part dalam gearbox semua kita akan tukar lah. Penjagaan bagi gearbox AT ni tak adalah susah sangat. Orang cakap gearbox AT ni boleh lenjan sikit berbanding gearbox CVT. Kau kena jaga minyak je lah. Minyak gearbox memang penting. Pastikan original baru tukar. Pada pengguna-pengguna kereta kat luar sana, kalau korang ada masalah berkaitan dengan gearbox ataupun nak checking bahagian gearbox ataupun lain-lain, boleh hubungi kami di Transaviti Automotive Seksyen 15 Shah Alam.